Di dalam video tutorial ini, saya nak share dengan anda bagaimana anda nak top up duit untuk menambah simpanan emas anda di dalam uncang emas. Okey, so macam biasa kita pergi ke dashboard KAB Gold kita. So, masukkan username dan password. Okey, sekejap kita bagi dia masa. Okey, baik. So, mula-mula kita pergi dekat sebahagian kiri ni, 3 garisan ni, pergi dekat uncang, lepas tu klik dekat uncang purchase. Okay, selepas kita pergi kat sini, dekat sini, kalau anda baru lagi, so biasanya untuk bahagian ni dia akan kosong lah. Tapi kalau macam saya, ini menunjukkan berapa transaksi saya yang dah berjaya dan tak berjaya yang saya top up di dalam uncang emas saya. Okay, so macam mana cara dia untuk menambahkan duit, untuk menambahkan simpanan emas dalam uncang emas anda. So, pergi ke app purchase, tekan dengan uncang emas. So, dia akan keluar macam ni. Okay, dah pilih uncang emas. So, ketika video ni direkodkan pada hari ni tarikh dia adalah 26 Disember 2025. So, macam sekarang, balance di dalam akaun KAB saya ni ada 41 gram, di mana nilai hari ini adalah RM629 untuk 1 gram. So minimum kalau nak purchase, kalau melalui KAB Gap adalah sebanyak RM50 pun boleh nak buat simpanan. So dia bersamaan dengan 0.0795 gram. So kat sini maksimum, let's say lah, kalau macam nak sekali henjut nak masukkan kita punya simpanan tu, maksimum dia boleh terima adalah RM296,579.60. Maksudnya sekali nak masuk dalam satu risian, nak buat tambahan ni, itulah maksimum jumlah dia. Okay, so macam mana nak buat? So pertama sekali, berapakah amount nilai jumlah duit yang kita nak top up? Contoh, sebab minimum nak top up ni RM50 je. So kalau kita tengok sini, kita letak RM50, nampak? So RM50 yang kita top up tu, nilai dia adalah 0.0795 gram. So selepas kita dah letak yang ni, minimum RM50 lah. So contoh katakanlah hari tu nak masukkan 50, katakan nak letak 100 ke, apa boleh, tak ada masalah. Contoh katakanlah saya nak beli nak tambah 1 gram terus, kita letak je RM629. Letak 69. Dapat dia tu jadi 1. Maksudnya 1 gram lah. Katakanlah kita malas nak fikir yang ni kan. Katakan kita nak letak 1, katakanlah kita nak buat 0.50 gram dia nak beli. Nampak? Maksudnya kalau nak beli 0.60 gram, nilai dia adalah RM377. Nampak? Kita boleh custom sama ada melalui jumlah duit, macam ni kan. Kalau macam 629 dia jadi 1 gram. Boleh custom melalui purchase amount, ataupun kita boleh custom melalui gram. Contoh katakanlah saya nak beli, saya nak beli 3 gram. So nilai 3 gram adalah 1887. Nampak tak? Sebab tu dua bahagian ni kita boleh customkan lah. Dan let's say kalau KAB Gold ada apa-apa promotion, dia masukkan promotion tu kat sini. Okay, so ni bagi tujuan tutorial. So katakanlah saya letak ni RM50. Okay, purchase amount. Okay, so selepas dah tetapkan berapa banyak anda nak top up untuk uncang emas anda, tekan yang continue purchase. Okay, lepas tu tambah pula select payment gateway. Pilihlah nak yang mana. Kita ada banyak pilihan. Okay, so kalau nak tekan online banking, tekan online banking. Lepas tu kat sini dah siap tulis lah berapa charge tambahan dan sebagainya. Lepas tu proceed to purchase. Lepas tu buatlah pembayaran macam biasa. Okay, so selepas tu apa yang berlaku selepas anda dah buat pembayaran, tak kisahlah anda pilih mana-mana transaksi anda, dia akan keluar dekat sini. Sekejap Okay, kat uncang balik, uncang purchase.
Okay, dia akan keluar macam ni. Nampak tak? So kalau dia tak berjaya untuk buat pembayaran, dia akan tulis cancel ataupun pending lah, something like that. Biasanya kalau seingat saya, kalau tak berjaya tu pending. Tapi kalau lebih daripada 24 jam, dia akan jadi cancel lah. Dan benda ni, yang ni kalau katakan hari ini harga dia adalah 629. Sekejap saya nak bagi anda nampak benda ni. Katakanlah hari ni anda cuba purchase, hari ni ketika video ni direkodkan, hari ni adalah 26/12. Okey, 26/12 Disember, harga dia 629. Katakanlah anda nak dapat harga ni, anda tak dapat buat pembayaran selepas 11:59 malam, anda akan dapat harga esok dia. Nampak tak? Sebab tu kalau nak sebelum buat pembayaran ni, yang pertama sekali pasal internet connection bagus lah. Yang kedua, pastikan anda punya transfer limit tu maksimum. Senang cerita, sebab kadang-kadang kita nak beli emas gitu, kalau maknanya ada rezeki lebih, dia nak beli banyak kan, kadang 12,000, 10,000, ada yang ratus ribu. At least kalau nak hanjut 200,000 lebih ni kan, katakanlah contoh. So pastikan, dari pengalaman saya, kenapa dia jadi pending, disebabkan satu, internet tak okey lah. Yang kedua, disebabkan transfer limit kita. So bila dia tak boleh, dia jadi cancel lah. Contoh yang ni saya try beli untuk 6 gram ketika promosi. Ini saya nak tunjukkan anda kelebihan KAB Gold, kita akan ada banyak promosi. So kalau ikutkan ni, ini adalah saya upgrade daripada Gold Saver menjadi GA, Gold Advisor. Mula-mula saya purchase ni tak jadi, tak dapat. Nampak 12 Disember tak dapat. Lepas tu saya purchase jumlah gram yang sama, tetapi saya buat 14 Disember. Tengok harga lain dah kan, beza jauh. Sebab ketika waktu ni harga emas tengah gila-gila naik. Minggu tu memang dahsyat lah. Nampak yang ni tak jadi. Lalas masa tu transfer limit dah settle semua, baru dapat 14 hari bulan. Tak dapat 14 hari bulan, dapatlah 6 gram 3,690. Sebab apa? Sebab saya ambil promotion ni. Sebab tu dengan KAB Gold, penting anda simpan je banyak-banyak emas di dalam anda punya uncang emas tu. Nanti bila ada peluang-peluang macam ni, anda boleh terus upgrade. Nampak kat sini dia ada dua pilihan biasanya. Sama ada belian terus ataupun uncang emas. Belian terus maksudnya anda terus beli apa-apa item, terus dapat akses lah. Ataupun yang kedua, anda top up jumlah exactly mengikut promo. Contoh, masa ni saya upgrade terus 6 gram. 6 gram ketika waktu ini adalah, kita ambil lah yang masa 14 Disember ni kan. 6 gram 3,690. Kenapa tak? Ni adalah benda yang saya cuba sampaikan, di mana pastikan sebelum nak transfer tu, pastikan anda tak ada isu transfer limit, tak ada isu dengan internet dan sebagainya. Sebab bila ada isu, nampak jadi macam saya lah, saya dah rugi. Nampak tak? Sebab apa? Beza berapa hari je harga tengah naik. Okey, ni yang pertama. So nak tahu berjaya atau tidak transaksi kita, dia akan report macam ni. Okey, ni untuk senario yang pertama. Senario yang kedua, ni saya nak bagi anda nampak. Okey, baik. Ni situasi yang kedua. Saya cuba top up lagi ni. Yang ni saya cuba ambil masa nak update ke GGM. Contoh, okey. Ini promo yang pertama saya ambil. Lepas tu saya ambil promo yang kedua. Di mana masa ni untuk jadi GGM 35 gram sahaja. Nampak tak? Kalau tengok sini, ni promo 12. Banyak ni. Promo yang ni dah lain. Sebab tu penting untuk kita sentiasa cakna dengan apa-apa berita daripada KAB Gold. Sebab kadang-kadang ada offer yang sangat best. Kalau kita ada kelebihan masa tu, grab dia. Memang tak rugi. Rugi kalau terlepas lah. Okay. So kat sini nampak tak? Mula-mula saya grab jadi GA. Lepas tu saya grab jadi GGA. GGM. Sorry. GGM. Tersasul pula. Okay, baik. So kalau kat sini nampak, saya terus upgrade jadi 35 gram. Kalau tengok kat sini tu harga emas masa ni 12 hari bulan 601. 1 gram masa 14 Disember 615. Minggu ni tengah naik ni. Lepas tu kita tengok pula pada 23 Disember 621.
nak kata cepat kena naik tu, dia tengah naik ni. Lepas tu pula masa 24 hari bulan ni 623. Nampak? Baru banyak saya rugi. Sebab apa? Saya lambat beli. Nampak? Beza jauh. Sebab tu ketiga minggu ni, siapa yang kalau ada keperluan nak jual tu dijual. Tapi rugi lah jual sebenarnya. Sebenarnya bila kita simpan emas, kita nak simpan banyak-banyak. Okay? So ini adalah satu situasi di mana saya nak tunjukkan anda, bila kita nak top up uncak emas, ini adalah report yang akan keluar lah untuk purchase kita. Okay? Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. So sila top up anda punya uncak emas sekarang. Okay? Jumpa anda di video tutorial yang seterusnya.